Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita baca tajuk puasa dalam kitab Syiarus Salikin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-babul khamisu fi asraris siyam. Bermula bab yang kelima pada menyatakan rahsia puasa. Bermula puasa itu satu rukun daripada beberapa rukun Islam, dan iaitu puasa ini serobok iman. Serobok ni maknanya 1/4 iman, dan senisfu sabar, separuh daripada sabar. Itu hebatnya puasa. Sebab puasa sendiri pun maknanya apa? Maknanya menahan. Menahan diri. Menahan daripada lapar, daripada menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ya umum. Sebab itulah dalam tasawuf dia ada puasa syariat, dia ada puasa hakikat kan. Dari segi syariat kita puasa ni tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tasawuf hakikat ni bukan setakat kita menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bahkan kita kena tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala amal ibadat puasa kita. Itu dipanggil puasa. Jadi Allah sebut bab puasa ni, undang-undang puasa ni untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khas dengan lafaz as-siyam. Padahal di sana ada lagi makna as-saum. Kita kalau kita niat puasa, boleh belaka nak niat dengan makna as-saum, dengan makna as-siyam kan. Kalau nak lafaz bahasa Arab lah. As-saum ataupun as-siyam. Tapi kalau sebut as-siyam, ia merujuk kepada puasa yang dikehendaki oleh syarak. Bermula daripada mana, habis mana, ya ada tata tertibnya. Kalau dalam Al-Quran ada disebut juga dengan perkataan as-saum, puasa. Seperti mana surah Al-Maryam, inni nazartu lirrahman sauman falan ukallimal yawma insiyah. Bahawa aku, kata Siti Maryam, aku menazar bagi Tuhan yang bernama Rahman nak puasa. Jadi saum di sini dengan mana ke apa? Menahan diri. Betul. Menahan diri daripada makan dan minum. Tak. Falan ukallima, maka tidak aku bercakap pada hari ini dengan manusia. Jadi saum ia umum sangat. Dia tak semestinya sebut saum ni, puasa ni tahan daripada lapar dan minum. Tapi saum yang dikehendaki oleh Siti Maryam ni iaitu menahan daripada bercakap. Jadi ala kulliha, bila secara umumnya kita puasa ni, jangan kita hanya sekadar tahan diri kita daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan pahala amal ibadat, dan perkara yang membatalkan puasa. Bahkan kita mesti tahankan diri kita ni daripada perkara-perkara yang membatalkan pahala amal ibadat kita. Situ. Dan puasa ni separuh, dan puasa ni 1/4 daripada iman, dan sabar pula separuh daripada iman. Dan sabar itu separuh daripada iman. Sayyidina Ali kata sabar itu separuh daripada iman, bimang zilatir ra'si minal jasad, seperti kedudukan kepala bagi tubuh. Sabar ni separuh daripada iman. Macam kita kata tubuh badan kita kan.
Tangan sebahagian daripada tubuh badan kita. Kepala, kaki, telinga sebahagian daripada tubuh badan kita. Tapi kalau tubuh badan kita tak ada kepala, matilah kita. Hidup lah maknanya. Tak ada tangan, okey lagi. Tak ada telinga, okey lagi. Tak ada kepala, mana orang hidup tanpa kepala? Ada. Begitu juga, maknanya kalau tidak ada sabar, maka tidak ada iman lah. Dan puasa ini separuh daripada iman. Ada sabar itu separuh daripada iman, dan puasa itu adalah 1/4 daripada iman. Sebab apa? Dalam puasa itu dia ada konsep sabar. Kan, sabar daripada kelaparan, daripada dahaga. Sabar kan? Konsep puasa ni maknanya sabar. Bahkan bulan puasa ni diletak pada bulan Ramadan. Dulu bulan Ramadan ni bulan panas. Sebab Ramadan sendiri maknanya panas dah. Maknanya panas. Nah, dia ambil daripada perkataan Ramadan, maknanya panas. Nah, panas. Kalau orang buat ayat kan, contohnya Ramadan syakhsu, berjalan atas batu yang panas. Ramadan nahar, panas menyengat siang hari. Maknanya apa? Ramadan ni maknanya panas. Panas ni ia dahaga. Ia kait dengan dahaga. Maka ia perlu kepada kesabaran. Sebab itulah bila sebut puasa, ia sakut paut dengan sabar. Bila sakut paut dengan sabar, sebab itulah puasa ini adalah 1/4 daripada iman. Yang mana kita sedia maklum, sabar itu separuh daripada iman. Nah, dan maklum, dan seperti mana kita maklum dah, pahala sabar itu tiada boleh dikira-kira banyaknya. Pahala puasa, pahala sabar ni banyak. Kalau puasa semayang, Tuhan sebut dah dilipat kali ganda berapa. Puasa amal ibadat sedekah dilipat kali ganda berapa. Tapi kalau berkaitan dengan amal ibadat hak sakut paut dengan sabar ni, kan sabar ni kategori ibadat batin. Jadi sabar ni banyak mana pahala? Tiada boleh dikirakan banyaknya, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Tengok ni, banyaknya pahala sabar ni Allah kata guna. Nah, hanya senya dibalahkan. Innama ni apa panggil hadatul hasring. Tersakat, terbatas. Hanya senya. Mana apa kalau kita kata mung je aku cinta, orang lain tak cinta dah. Dah. Hanya senya dibalas dan disempurnakan Allah Ta'ala akan pahala orang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan. Amal ibadat mana hak pahala banyak yang Tuhan tak boleh nak kira-kira? Sembahyang, baca Quran, zikir. Jawapannya hanya senya puasa je. Tu innama ni hadatul hafar. Ia memberi sakat, batas, tak ada hal lain. Itu je. Diberi ni pahala bi ghairi hisab, tanpa ada kira-kira. Banyak selajak lah nak royaknya. Kalau sembahyang ada pahala dia kan. Berapa-berapa dilipat kali ganda berapa tau. Kita buat amal di bulan Ramadan berapa kali dilipat. Malam Lailatul Qadar kita buat amal berapa kali dilipat ganda pahala kan. Tapi bab sabar ni tak ada nak cerita. Tak ada nak lipat 10 kali ganda ke, 70 kali ganda ke, 1000 kali ganda ke. Tak ada. Nak ayatnya banyak selajak pahala sabar ni. Kita sebut dah sebelum ni, ya, kita ada amal ibadat zahir, ada amal ibadat batin. Amal ibadat hak batin sudah pasti lebih banyak pahalanya nak banding dengan amal ibadat hak zahir. Amal ibadat hak zahir mana? Contohnya seperti sembahyang. Itu zahir. Jadi kalau kita nak jadi sembahyang kita ni power, besar pahala, banyak pahala,
sudah pasti kita kena masukkan ibadat batin tu dalam hak sembahyang. Seperti mana? Khusyuk, tawaduk, khudu'. Tapi kalau sembahyang dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan malas, sekadar nak lepas hajat sebagai adab, kurang pahala. Macam orang sembahyang tarawih, lepas buka puasa, minum air batu pula, beruk, agak-agak sembahyang tarawih ke mana? Dalam keadaan ngantuk gitu lah. Tak pergi sembahyang kan, malu ke anak bini. Tak pergi sembahyang kan, malu jiran sebelah. Tak pergi tarawih kan ni. Nak pergi ni. Nah, hati malah. Tapi lagu tu, bila lagu tu sembahyang kualiti ke tak? Nama sembahyang. Sembahyang baru ibadat zahir, baru tak batin lagi. Tapi dalam tu, sikit habuk pun tak ada hak batin. Mana khusyuk, tawaduk ke, tumpu perhati yang betul-betul ke, ikhlas ke, tak ada dah. Ikhlas-ikhlas itu. Yang penting cukup syarat. Yang penting pergi tarawih. Pergi. Jadi, tak ada power. Kurang pahala. Kadang-kadang mungkin tak boleh pahala langsung. Sebab apa? Ngatuk sembahyang. Malah ngatuk lembab. Allah seiman ni panjang tunggu baca. Tu. Nampak tak? Dia nak hak batin tu kena ada. Tu power. Tengok. Diberi pahala sabar ni. Sebab apa? Dalam puasa ada sabar. Tak? Dalam puasa tu ada sabar. Tengok. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi. Hadis kursi ni hadis Nabi tapi Allah sendiri cakap. Itu bagi hadis kursi. Kullu hasanatin bi 10 amsalha ila 700 dha'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Tengok. Allah berfirman dalam hadis kursi. Bermula tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 umpamanya hingga 70 ratus. Hak ni dibalas ganjaran pahala ni banyak ni. Hak ni digalah pahala ni banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni, banyak ni. Ada dalam riwayat lain, dalam hadis kursi, dalam riwayat lain mengatakan kullu amali bani adam lahu. Tiap-tiap amal ibadat, amal kebajikan yang dibuat oleh anak cucu Bani Adam ni lahu untuk dirinya. Illa siyam, malaikat puasa. Dalam riwayat ni sebut tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 umpamanya hingga 700 ganda. Malaikat saja puasa. Apa tak dibalas? Banyak lajak, tak boleh nak sebut berapa kali ganda. Malaikat puasa. Bahawasanya ia puasa ini bagiku, Tuhan kata. Puasa bagi aku sendiri hak balas. Nak ayat banyak. Sebab apa? Sebab apa? Puasa ni hebat. Pertamanya kita puasa ni, biasanya orang ibadat puasa ni ikhlas. Sebab puasa ni barang tak nampak. Sembahyang barang nampak. Baca Quran barang nampak. Sedekah barang nampak. Puasa tak nampak. Ia lebih kepada ikhlas. Sebab itulah kita ni, sebab tu ulama kata, orang yang azam nak buat kebajikan dengan orang buat kebajikan, yang azam nak buat kebajikan dengan buat kebajikan, belum tentu buat kebajikan pahalanya lebih besar daripada azam, belum tentu. Kadang-kadang kita azam nak buat kebajikan tu pahalanya lebih banyak, lebih besar lagi daripada buat kebajikan. Contoh di bulan Ramadan kita bajet dah, kita azam tak nak miss apanya tarawih, tak nak miss duha, tak nak miss apa lagi tahajud. Dan kita azam satu malam satu juzuk. Azam boleh pahala dah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, kita terah tahajud, kita tarawih, kita duha lagi, baca Quran lagi, belum tentu pahala tu banyak daripada azam. Sebab apa? Sebab azam ni ia sakut paut dengan hati dah. Bila sakut dengan paut dengan hati, ia tak ada dah ujuk riak takabur, tak ada mari lagi tu, tak ada mari lagi. Nah, kalau mari ujuk, dia tak jadi dengan azam. Ia belaga. Sebab batin sama batin tu ia belaga.
Tak boleh. Bila azam, sudah pasti ikhlas tu mari dalam hati kita. Tapi bila kita buat amal, contohnya tahajud ke, tarawih ke, apa jenis solat sunat ke, baca Quran dan sebagainya, boleh jadi mari penyakit dalam batin kita. Antaranya ujub. Agung dengan amal kita buat ni. Oh, hebat aku. Boleh buat banyak ni. Orang lain boleh buat. Ia main banding lagu tu. Ada? Bila banding lagu tu, ia biasanya akan timbul takabur. Kalau aku dengan dia lebih aku lagi buat banyak orang ni. Dia boleh 8 je, aku boleh 20. Contoh. Takabur pula. Kadang-kadang nak pergi kepada riak. Menunjuk-nunjuk. Nampak kita? Sebab itulah ulama kata kadang-kadang azam tu lebih besar pahala. Nak banding dengan amal. Sebab amal ni kadang-kadang tak ada pahala langsung. Sebab apa? Ujung riak takabur ada tak ada pahala lah. Kadang-kadang tak ikhlas. Kadang-kadang pahala sikit. Sebab apa? Mayang terawih ngatuk mata. Allah Akbar. Allah panjangnya Tok Imam. Banding dengan hak yang azam tu. Belum masuk Ramadan yang azam dah. Hak tu besar lagi pahala. Banding hak yang buat. Nampak begitu? Sebab azam ni ibadat batin. Bila kita azam ibadat batin, ada hak maksiat batin tak boleh masuk sebab tidak belaga. Tapi amal ibadat zahir macam-macam boleh masuk. Maksiat batin boleh masuk, maksiat zahir pun boleh masuk. Tu. Nah. Tu ingat azam. Nah. Azam nak buat ni. Tiba-tiba tak jadi buat tak apa dah, yang penting dapat dah pahala azam. Besar pahala azam. Tak? Azam dulu. Macam orang azam nak ikut sunnah Nabi nikah pak lah. Azam dulu. Boleh tak boleh tu cerita lain. Azam dulu boleh pahala lah. Tak apa dah. Nikah tak apa lagi. Yang penting azam dulu. Baik. Tengok. Wa ana ajzibi. Tu hebatnya. Antaranya ikhlas. Biasanya orang puasa. Tak ada riak. Sebab barang orang tak nampak. Orang puasa semayang barang orang nampak. Tengok nak yang hebatnya puasa ni. Aku sendiri. Hak puasa bahagian aku. Aku sendiri hak balas. Banyaknya. Besarnya ganja orang kita puasa. Sebab apa? Dalam puasa tu menahan diri daripada makan dan minum. Kalau kita belajar dalam tasawuf, dalam perbahasan mujahadatun nafsi, urusan kurangkan makan, kurangkan minum, dalam bab tasawuf, itu hak paling ke depan sekali. Sebelum kita nak bahas tentang mujahadah bab lain. Nak cerita bab makan ni. No. Kena settle hak ni dulu. Kalau hak ni, hak lain jangan sembang. Nak cerita makan ni, nak mujahad, nak ni, jangan sembang lah. Pastikan hak ni kena settle dulu. Kalau berjaya kita settle hak ni, iaitu lapar, buka puasa pun kena kurangkan. Janganlah siang puasa. Lepas maghrib ia balas dendang sungguh. Ia balong-balong sungguh. Tak berjaya. Sebab bulan puasa ni bulan hak sangat ideal untuk kita mujahadatun nafsi. Antaranya kurangkan makan. Bulan puasa paling ideal sekali. Dia kurang makan, kurang tidur, kurang bergaul, kurang cakap, tak boleh faedah. Bulan puasa paling power sekali. Tiba-tiba kita puasa comedah time buka tu. Maka orang ni tidak berjaya. Bila tidak berjaya, amal ibadat yang kita buat ni tak kualiti. Contoh paling mudah lah, makan banyak. Nak pergi sembahyang isyak ke tarawih, perut dah, ngatuk dah, malah dah. Bila tidak ada hasil buahnya di bulan Ramadan, antara sebabnya kita buat amal ni tidak istiqamah. Sebab kadang-kadang setengah orang dia azam nak masuk bulan Ramadan, dia nak buat amal je, dia tak pandang kepada mujahadah nafsi, dah pandang. Boleh pahala? Boleh. Tapi ingat, biasanya tak tahan lama. Tak istiqamah. Biasa hari pertama, hari kedua, ketiga, ramah. Semangat. Masuk hari 10, kurang dah semangat. Atau naik mula semangat di malam 10 malam terakhir. Naik mula semangat. Tu pun dekat nak raya, slow. Masuk Syawal, habis. Sebab apa? Sebab kita hanya nak nampak tupu kepada nak cari pahala. Tapi kalau kita fikir dalam otak kita masuk Ramadan ni, kita nak mujahadah sungguh hati kita supaya Allah boleh baiki nafsu kita ni. Hak ni istiqamah. Dia boleh istiqamah sampai bila?
Nah, sebab apa? Bila kita dapat mujahadah nafsu kita, kita hak boleh kawal nafsu kita. Bukan nafsu kawal kita. Bila kita boleh kawal nafsu kita, kita boleh benda hak nafsu tak kenal malah beribadat, kita boleh buat amal ibadat. Selama ni nafsu kita nafsu kita malah buat amal ibadat, cuma kita tekan sebab bulan Ramadan. Buat. Bila jenis tu ia tak tahan. Masuk syawal, jahat balik. Bulan Ramadan ni nampaknya macam baik. Kita kena ingat, ia musuh kita dua, syaitan dengan nafsu. Syaitan nak lawan dia, tak payah mana. Dengan berzikir, baca Quran, salawat, istighfar, syaitan lari. Tapi nafsu, ia tak gegih hanya semata-mata baca Quran, zikir, salawat. Ia tak gegih. Ia mesti kena mujahadah. Zikir, baca Quran, istighfar tu sebagai alat membantu, memberi kita kekuatan boleh mujahadah tu je. Ia tak gegih. Contoh, nafsu suka makan banyak. Nafsu tu. Cuba kita azan atas telinga dia. Dia suka makan banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok kita. Dah buat apa ni azan kat telinga aku ni? Kau makan lagi. Tapi kalau syaitan tengok orang histeria, azan ni telinga. Tepik. Nampak tak? Kan Nabi sebutkan dalam hadis, syaitan apabila dengar azan, ia akan lari-lari mata mandang sampai tak boleh dengar suara azan. Nak takutnya. Lepas tu mari semula. Nafsu tak. Nafsu jangan sembang. Semata-mata zikir, baca Quran tak boleh. Dia kena mujahadah. Sebab nafsu ni sifat pada diri kita. Jadi bulan puasa ni hak paling ideal sekali nak lawan. Tu. Nak lawan mujahadah ni bulan puasa hak paling ideal sekali, hak paling terbaik sekali. Tengok, wa ana ajizibih. Dan satu lagi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami as-sa'im atyab indallahi min rihil misk. Demi Tuhan yang diriku dijadikannya dengan tangan kudratnya. Bahu mulut, bukan bahu ni, bau lah. Zaman dulu kan itu ia jadi macam tuang Tuhan. Bahu mulut orang yang puasa itu terlebih harum pada Allah, di sisi Allah, daripada bau kasturi. Kenapa? Kita bulan puasa, bau mulut kita sedap tak? Tak, ia bau busuk sebab tak makan. Tapi Allah tukarkan bau mulut kita hak busuk di akhirat nanti dengan bau kasturi, bau sedap. Tapi nanti ada orang fikir, ustaz, hadis Nabi ni betul tak? Orang puasa mulut bau, kata bau sedap macam kasturi. Ya gini, dalam bulan puasa kita lapar tak? Lapar. Nanti di akhirat nanti Allah bagi kita kenyang. Dahaga tak? Dahaga. Di akhirat nanti Allah bagi kita cukup. Mulut bau tak orang puasa? Bau. Di akhirat nanti Allah bagi mulut kita bau wangi. Tu maksud dia. Dia berlawang. Ketika di puasa ni kita sakit, susah, payah, busuk dan sebagainya, di akhirat nanti sebaliknya. Tak? Tu Tuhan kata, bau mulut orang puasa tu. Masa puasa memang bau tak sedap. Bahkan dalam mazhab kita Syafi'i lepas zuhur tak makruh dah nak sugi. Dalam mazhab kita lah. Bila sugi dia akan bertambah bau. Tapi di akhirat nanti bau hak sedap tadi akan ditukar dengan bau kasturi. Tu maksud dia. Dan satu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu minhu illa at-ta'im wa huwa ma'udun bi liqa'illahi fi jazaa'i saumihi. Dan syurga itu. Dan bagi syurga itu pintu yang dinamakan ar-rayyan. Di syurga tu ada pintu yang namanya rayyan. Rayyan ni diambil daripada perkataan rawiya. Maknanya rawiya ni bermaksud kenyang minum, hilang dahaga. Tu panggil rayyan. Rayyan ni dia ambil daripada perkataan rawiya yang maknanya kenyang minum, hilang dahaga. Yang ada pintu khas untuk orang puasa. Sebab apa? Dulu dia lapar, dia dahaga, sekarang dia kenyang, dia puas. Tu. Dia ada pintu rayyan.
Padahal tiada masuk daripadanya itu melainkan orang yang puasa. Dan iaitu dijanjikan dengan mendapati Allah Ta'ala akan balasan puasanya itu. Yang mana Allah janji. Habis itu dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.